Okay, the next trip tu, dengar kata you bawa berapa orang dah for the next trip? 17 kan? Betul, 17. Macam, 11 daripada adalah kita orang punya adik-beradik lah, family. 11 family join? 17 semua. Mak, ayah, pakcik. You seorang peguam, ada syarikat guaman sendirilah kan? Betul, Maknanya? betul. Okay, so first and foremost, kenapa BE? You ada syarikat peguaman guaman ni? Betul. Soalan famous ni. Orang tanya kan, kenapa tiba-tiba seorang peguam tiba-tiba nak jual seluar hitam kan? Tiba-tiba nak jual boxer. Betul. Tiba-tiba nak jual bra pula tu. Kan. Bisnes ni sebenarnya dimulakan oleh isteri saya. Dia cerita dengan saya kebaikan Aurora Pen semua, tapi saya tak percaya, saya skeptikal. Ya. Bagi saya seluar ni, macam mana seluar ni boleh membantu orang lah. Dan saya pun sampai satu tahap saya cakap BE mungkin bayar je orang-orang testimoni ni. Saya tak percaya. Betul. Tapi apa yang merubah fikiran saya tu bila saya ikut isteri saya pergi servicing dekat pakcik dia. Cakap kita nak tanya khabar sebab Pak Anjang pakai Aurora Pen. Saya waktu tu saya free, saya kata okeylah, jom kita pergi jumpa. Yang amazingly, yang Pak Anjang dia tu berterima kasih dengan saya. Saya macam kenapa? Dia kata sebab kenalkan Pak Anjang dengan seluar ni. Waktu tu saya tak tahu apa. Saya kata macam ada kesan ke seluar ni? Apa yang berlaku? Okey. Baru saya tahu Pak Anjang saya ni dia ada masalah saraf. Untuk dia nak drive daripada Perlis pergi ke KL, dia tak boleh drive jauh. Jadi dia perlukan painkiller. Dan dia dah amalkan painkiller tu selama 10 tahun lebih. I see. So bila dia pakai Aurora Pen, dalam masa 1 minggu, dia kata dia kencing keluar habis semua. Busuk habis toilet tu. The next day tu dia rasa badan dia ringan. Lepas tu dia dah boleh drive jauh. Dia kata sampai Pak Anjang happy sangat boleh drive jauh. Saya pun dengar lah cerita dia, tapi kita masih 50-50 tau. Lepas tu yang mengubah fikiran saya bila saya pergi trip. Waktu tu wife saya dapat satu trip pergi Hong Kong. Waktu tu saya pergi dengan perasaan yang saya rasa macam saya nak buktikan BE ni just another scammer jugalah yang akan scam. Tapi amazingly bila saya pergi, lain yang saya jumpa. Waktu tu saya punya mindset pun tak betul, tapi dia layan saya macam kita satu family. Yang ubah fikiran saya hari tu, dalam bas saya ada seorang CCA lah sekarang ni, Michael Chun. Okay. Saya waktu tu saya tak kenal dia. Lepas tu saya tengok siapa dia ni kan. Saya tanya pada wife saya sebab saya nampak dia ni rajin, bagus layan orang kan. Lepas tu dia cakap inilah CCA Michael. Waktu tu CCA lagi Michael Chun. Dia contractor kan, arkitek kan, contractor. Yes, dia fasad construction. Dan dia buat memang building besar dan sebagainya, dan dia pun boleh zero rise dan kita katakan sanggup dan humble lah dekat sini. Jadi waktu tu saya rasa macam aku ni biasa-biasa je, tapi ada ego pula kan. Dan bila ada orang yang lagi bagus daripada kita pun boleh sanggup nak humble. Jadi dekat situ saya mula rasa macam BE ni dia ada satu sistem yang boleh buatkan orang jadi humble. Jadi saya teringin nak tahu benda tu. Jadi dari situlah startnya saya punya journey. Saya nak tahu pasal BE, dan sehingga sekarang lah memang saya buat all out lah. Betul. And then the next trip tu, dengar kata you bawa berapa orang dah for the next trip? 17 kan? Betul, 17. 11 daripada adalah kita orang punya adik-beradik lah, family. 11 family join? 17 semua. Tapi 11 tu memang kita punya saudara-saudara lah, rapat-rapat lah semua. Mak, ayah, pakcik semua. Macam mana diorang boleh nak buat tu? Nak join you orang nak buat sekali, family you? Permulaan dia memang payah. Agak sukar lah kan kita nak buktikan, terutamanya macam Umi, wife saya sendiri kan. Tapi kita cuma sharing. Bila dia nampak result produk ni sendiri, dia dah mula ada trust kat situ. Bila kita dah faham krisis diorang kan, kenapa diorang perlu buat BE, jadi dekat situ kita ajak diorang sama-sama buat. Diorang the next trip ialah lepas Hong Kong adalah Shanghai, bukan apa, lepas Hong Kong Perth. Okey, mula-mula Hong Kong. Lepas tu Perth. Lepas tu yang kita pergi yang 17 orang tu yang dekat Shanghai lah. Baru-baru ni lah. Yang tu yang 17 orang tu. Itu betul. Wow. Sampai 11 orang family members. Betul. Thank you so much for sharing, bro. Moga dapat manfaat. Orang yang tengok dapat manfaat. Please take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Thanks a lot, bro.